kita akan melancarkan skuad pengguna Pemuda UMNO Malaysia yang akan kita tubuhkan di setiap negeri. Dan skuad pengguna tugas ini adalah untuk membantu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga kepengguna untuk memantau kenaikan harga barang di kawasan-kawasan seperti Pasar Borong dan juga kedai-kedai runcit. Hari ini kita datang dan kita bergaul dengan penjual di Pasar Borong ini supaya kita dapat memahami perbezaan harga di pasar-pasar Borong dan juga di kedai-kedai runcit. Dan di situ kita juga dapat memahami perbezaan harga. Dia diambil kira dari segi harga daripada kebun ataupun daripada laut sampailah harga di kedai-kedai runcit. Dan yang kita dapati pada hari ini sebenarnya naik turun harga ni seperti mana yang kita semua tahu bukan ada satu sebab, ada pelbagai sebab. Hari ini saja bila kita berbual dengan penjual di Pasar Borong Selayang ini, antara sebab yang disebutkan oleh mereka berkenaan dengan kenaikan harga barang ataupun penurunan harga sayur, harga buah-buahan dan sebagainya, banyak berkisar kepada pembekalan, banyak berkisar kepada supply. Dan ini ada hubung kait secara langsung dengan faktor cuaca, dengan tidak dapat cukup bekalan contohnya ikan disebabkan nelayan tak ke laut ataupun disebabkan import yang kurang daripada negara-negara yang ekspor barangan ke Malaysia, terutamanya daripada Thailand. Jadi tidak boleh dinafikan juga bahawa kenaikan harga petrol ada sikit menyumbang kepada kenaikan kos pengangkutan. Tetapi yang kita nak dapat hari ini adalah gambaran yang lebih jelas, yang lebih menyeluruh mengenai kenaikan ataupun penurunan harga barang. Dan menurut penjual di Pasar Borong Selayang ini, banyak kenaikan dan penurunan ini adalah bermusim. Bermusim bergantung kepada permintaan. Contohnya kalau ikan yang dimasak untuk perayaan Raya Cina sudah pasti akan mengalami kenaikan ya dalam tempoh masa seminggu dua ini. Selepas itu dia akan turun. Kalau sekiranya permintaan tinggi, dia akan menyebabkan harga itu naik. Itu biasalah demand and supply. Jadi apa yang kita nak buat melalui Pemuda adalah tubuhkan skuad pengguna kita. Dan skuad ini akan buat dua tugas utama. Dia akan buat pemantauan untuk membantu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Dan akta-akta yang Pemuda akan salur kes-kes kenaikan harga berdasarkan kepada tiga akta. Akta yang pertama, Akta Anti Pencatutan ataupun Anti-Profiteering Act. Akta ini dapat bendung daripada kenaikan harga barang yang tidak munasabah. Yang kedua, Akta Harga Kawalan. Ini sempena dengan hari perayaan. Jadi sempena dengan Raya Cina ini akan ada beberapa item yang akan disenaraikan di bawah Akta Kawalan, Harga Kawalan ataupun kawalan harga yang akan dapat kita monitor. Yang ketiga adalah Akta Persaingan, ya, sebab kita nak pastikan bahawa tidak ada kartel ataupun tidak ada monopoli, sama ada di peringkat penjual, di peringkat pemborong ataupun di peringkat runcit itu sendiri. Salah satu sebab kita pilih Pasar Borong hari ini dan bukannya pasar biasa ataupun kedai runcit adalah untuk kita memahami rantaian pembekalan, supply chain, supaya kita memahami lagi apa kedudukan persaingan di kalangan pemborong-pemborong. Bila ada persaingan, maka yang untung adalah pengguna, sebab pengguna akan dapat harga yang rendah dan munasabah. Tetapi bila ada kartel ataupun monopoli, maka itulah yang boleh juga menyebabkan kenaikan ataupun harga yang tidak munasabah dan harga yang tinggi dan harga yang tidak berpatutan.